saja. Sebenarnya saya ada masalah. Salah apa? Macam mana saya nak cakap? Cakap je lah, mana tahu kita orang boleh tolong. Akhir-akhir ini kat rumah saya tu banyak sangat nyamuk. Sampaikan adik saya demam denggi. Macam mana saya nak atasi masalah ini? Saya ada idea. Apa kata kita buat perangkap nyamuk Aedes? Perangkap nyamuk ini dapat membantu mengurangkan nyamuk Aedes dekat rumah awak. Wah, menariknya idea awak. Macam mana bahan-bahan dan cara-cara membuatnya? Begini cara-cara dan bahan membuatnya. Idea yang awak berikan sangat berguna dan nyamuk di rumah saya semakin berkurang. Baguslah macam tu. Terima kasih Alia. Kepentingan perangkap nyamuk Aedes dapat membantu mengurangkan populasi nyamuk Aedes dan mengawal jumlah nyamuk Aedes yang menjadi pembawa virus denggi. Selain itu juga ia dapat menjimatkan kos kerana bahan yang digunakan lebih murah berbanding kaedah kawalan nyamuk seperti ubat nyamuk. Seterusnya, ia tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya seperti racun serangga dan menjadikannya selamat untuk digunakan kepada manusia. Nyamuk terperangkap disebabkan oleh campuran yeast dengan gula perang yang menghasilkan proses penampaian melalui karbon dioksida.